Kali ni aku beli semua warna oren geng. Yang ni Panzer, yang ni sesuai lah untuk long cast dan sport heavy cover. Okey. Okey geng. Baru cakap geng. Baru cakap tak. Padu geng, padu. Okey geng. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okay geng, pagi ni macam biasa lah, kita repeat lagi kat spot yang membuatkan hati dan jantung boleh luruh ni geng. Haruan melompat. Spot kapit hijau geng. Tapi sebenarnya plan hari ni aku nak layan spot kapit hijau ni kejap lah. Sekarang pukul 7 lebih, 7 suku. Aku layan sampai pukul 8 ke 8 lebih sikit ke. Lepas tu aku nak pindah spot lah. Hari ni aku plannya nak layan kejap kat sini, cari lesen dulu, cari strike, cari lesen dulu. Lepas tu aku nak pergi main kat kebun sayur Sungai Belangkan. Jom. Apa-apa pun, semoga ada manis-manis hari ni. Semoga ada rezeki untuk tontonan korang semua. Yang mana masih belum subscribe, aku jemput dulu tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton dan layan video sampai habis geng. Okay, stay tune. Okay geng, pagi ni aku nak cuba hanyikan Sofrock FG Craft Lure yang baru sampai semalam ni. Kali ni aku beli semua warna oren geng. Yang ni Panzer, yang ni sesuai lah untuk long cast dan sport heavy cover. Yang ni Ultra. Yang ni pula, yang ni aku selalu pakai geng. Yang ni memang mencakup Alpha. Aku punya Alpha dah cukai hari tu, sangkut kat pelepas sawit. Aku order 2 warna oren. Kali ni geng, aku order semua warna oren. Aku order 4 semua warna oren. Sebab warna oren ni aku rasa memang kena lah dengan aku. Memang serasi lah warna oren FG Craft Lure ni. Lepas tu geng, yang ni pula design terbaru. Dia punya body macam Panzer ni juga lah, lebih kurang. Tapi yang ni berat dia 10 gram. Yang ni berat 10 gram. Body dia pun lebih besar sikit dan double blade geng. Ini memang padu lah. Ini aku nanti nak cuba dekat spot-spot mungkin spot-spot yang banjir kan. Spot banjir yang aku selalu main tu, mungkin aku nak try yang ni kot. Yang lain semua single blade. Atau mungkin kita boleh try kejap lagi geng. Mungkin boleh kita try kejap lagi, kita try. Kita cuba tengok. Sebab side dia pun tak adalah besar mana kan. Okay, jom kita cuba geng. Mantap. Okay geng, untuk pagi ni aku bawa setup medium heavy lah. Setup untuk elak dia bully lah. Spot ni memang selalu kena bully kan. Aku bawa reel Twin Fork Upro Twin Fork XR, rod Daiwa Infit 820 lb, mainline casking super power braided 20 lb, leader Land Base Hero series 30 lb. Dan pagi ni aku nak hanyikan dulu Sofrock Panzer daripada FG Craft Lure. Yang ni berat dia 8 gram geng. Jadi sesuai lah untuk long cast kan, dan spot-spot macam ni. Jom kita cuba geng. Kita nak try kat spot ni dulu. Spot ni jarang mengecewakan. Okay, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok geng, kot-kot first cast ni dah ada sambaran. Belum ada sambaran untuk first cast. Twelve seconds later.
Oh, masih belum ada sambaran lagi hari ni. Habis ke kan ikan kat sini? Okey. Okey kan. Okey. Alhamdulillah, saiz baik kan. Saiz baik. Mantap. Alhamdulillah geng, saiz baik seko. Tu dia. Saiz baik punya geng. Mantap. Syukur, alhamdulillah. Soft rock Panzer warna orange WFG Craft Lure. Hanya geng. Saiz dalam 600 gram. Saiz cun-cun ni. Ikan ni aku nak tapau sebab ada kawan aku, Eddie Pawang Air tu, member dia operation kaki baru-baru ni. Jadi dia minta aku cari untuk pagi ni. Ni rezeki dia ni. Okey. Mantap geng, alhamdulillah. Jom kita cari lagi strike seterusnya. Terbaik. Okey geng, aku ingat aku nak nak try pakai ni geng. Yang apa? Yang terbaru, soft rock terbaru daripada FG Craft Lure ni. Yang ni berat 10 gram. Yang ni 10 gram geng. Twin blade. Yang ni mesti dia bagi kocakan air lagi padu kan. Jadi kita try. Tengok bercakuk tak bercakuk. Aku nak pujuk daripada sini. Kita try pujuk daripada sini. Tengok ada hasil ke tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Memang soft rock dia memang berat lah. Ini tarik laju best ni geng. Tengok dia punya action. Biar blade dia berkocak kan. Tarik laju sikit. Kocakan air dia cantik kan. Sebab dia twin blade kan. A few moments later. Tak ada kat sini, langsung tak ada hari ni. Selalu kat sini lah champion kan. Ni spot champion ni. Kat sini selalu inilah champion. Hari ni langsung tak ada. Selalu paling kurang pun ada lah miss call kan. Miss call ke ucut ke kat sini kan. Hari ni langsung tak ada. Sambar pun tak ada kat sini. Baru cakap geng. Baru cakap tak. Lucut ke? Ada ni. Okey. Seko lagi. Saiz juga. Ini lagi besar daripada tadi geng. Ini lagi besar daripada tadi. Ini saya salah 800 gram ada. Ni geng.
Saiz 800 gram ada geng. Menggunakan soft rock terbaru daripada FG Craft Lure ni, 10 gram ni. Mantap lah geng, memang terbaik lah. Saiz cun punya. Kita buka. Solid hook. Soft rock besar pun dia telan. Ni geng, twin blade yang baru ni 10 gram. Dia twin blade, memang mantap lah. Solid hook. Saiz pun cantik. Tu dia. Saya 700-800 gram ni kan, sampai sekilo. Mantap geng, alhamdulillah. 15 minutes later. Padu geng, padu. Tapi tak besar mana lah. Saya tak besar mana pun. Alhamdulillah. Strike nombor 3. Alhamdulillah geng. Strike nombor 3. Tapi tak besar lah. Besar ni je. Jadi lah geng, alhamdulillah. Mantap. Okay geng, alhamdulillah strike kita yang ketiga hari ni. Tapi yang 3 ni paling kecil lah hari ni. Untuk hari ni lah kan. Dan untuk setakat ni. Solid hook lagi geng. Nampak tu, solid hook. Mantap lah ni soft rock ni geng. Mata dia pun besar. Kena memang susah nak lucut. Mata dia besar. Saya 2-0 aku rasa ni. Susah nak lucut. Terbaik. Okey geng, sekarang pun dah hampir pukul 9. Aku ingat aku nak terus pergi ke spot ni lah geng, kebun sayur Sungai Belangkan, Agrotech Sungai Belangkan kan. Nak try kat situ. Sebab hari tu tengok Abang Jamri main, parit kat situ baru cuci. Jom kita pergi try kat sana lah. Hasil kat sini alhamdulillah dapat 3 ekor. 2 ekor tu saiz baik lah, hampir sekilo. Tengok dulu hasil kat sini geng. Hasil hari ni alhamdulillah 2 ekor saiz padi. Jom kita try. Kalau ada kat sana ada lah. Kalau tak ada mungkin sampai sini je lah kot penamat dia. Okay, stay tune geng. A few moments later. Okay geng, sekarang aku berada dekat ni lah, kebun sayur geng. Ada kebun sayur Agrotech Sungai Belangkan. Tengok parit-parit ni baru cuci. Tengok gaya macam tak sampai seminggu lagi kot geng kan. Tak apa, kita cuba dulu tengok. Kalau tak ada kita pindah-pindah. Okay, teruskan menonton geng. Okay, stay tune. Okay geng, kita try pakai SP lah kat sini geng. Bismillahirrahmanirrahim. Angin geng. Air siapa sorok betul air dia kan. Tak tahu lah ikan ke tak ada. Try sini geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada curut. Curut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lucut. Lucut. Aduh, lembu tu gelakkan aku geng. Siapnya lembu tu dia gelakkan aku.
Oh, hui. Tercampak ikan. Aduh. Curut gila kan. Tercampak ikan sampai ke situ. 1 minute 37 seconds later. Oh. Okey geng. Oh. Strike. Strike. Okay guys, strike keempat untuk hari ni. Jom kita release balik. Bye. Tu dia. Okey, sikit lagi. Alamak, tak masuk air. Tak masuk air pula geng. Masuk cepat. Okey. Terbaik geng. Mantap. Assalamualaikum. Kak, extra jos ada? Ada. Extra jos mangga. Bungkus dekat tepi satu. Seorang aja. Terima kasih. Sama-sama. Pakai extra jos tengah hari. Padu geng. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Syahdu geng menghirup extra jos mangga susu. Memang terbaik ah. Benda pula time hari-hari panas kan. Extra jos ni memang padu geng. Aku rasa video aku kali ni sampai sini je geng. Sebab hari ni aku kerja, jadi aku bersaja ronda-ronda nak tengok pot-pot ni. Ini dulu sebenarnya geng tempat aku main burung dulu. Dulu aku mikat terkukuk kawasan ni lah, Agrotech Sungai Belangkan ni. Memang dulu tempat permainan geng-geng kita orang lah. Geng mikat sepang. Kat sini lah kita orang main terkukuk geng. Jadi tengok parit-parit sini pun memang baru cuci, tapi kebanyakannya air dah terlalu surut. Parit-parit dia semua kebanyakannya dah tinggal paras buku lali. Dah boleh nampak dasar dah, ikan dah kurang lah kan. Tapi ada dekat tadi strike. Sambaran 3 ke 4 kali ada strike surut, seekor aku lepas balik. Itu je lah rezeki untuk hari ni. Dan dekat spot kapit hijau tadi, ni dia geng hasil dia. Ni hasil untuk spot kapit hijau pagi tadi geng. Sejam lebih ni hasil. 3 ekor saiz padu-padu kat ni geng. Mantap. Itu je lah geng. Itu je lah rezeki untuk hari ni. Syukur Alhamdulillah. Okay, pada korang yang tengok video aku daripada mula sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk belanja button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan nonton video-video akan datang. Salam pacak daripada aku. Wassalamualaikum geng. Bye bye.